Aku ni bukan tak nak makan lauk bazar. Kau tengok lauk bazar ni. Ini yang bila laki kau puji masak sedap, kau dah buka kedai kat bazar ni lah jadi dia. Ayam dah bau tahi, dah mesti silibat. Betul lah. Kau pergi masak ni kat rumah ni, kau bagi orang lain makan. RM50 baru hari ni isu dia bukan pasal batch 08, pasal peniaga bazar Bila laki kau puji kau masak sedap, janganlah kau dah buka kedai kat bazar. Bila macam tu, harga kau dah lah macam food festival. Makanan kau tak sedap, ayam kau basi, minta maaf Syakab ayam semalam aku buang. Mak sejahtera Jason, nak minta tolong sikit boleh? Tadi saya pergi bazar nak beli roti john daging. Masalahnya daging ni mana daging? Memandangkan awak ni suka sangat serbu kedai orang, serbu gerai orang, saya rasa inilah waktu yang terbaik dia Jason. Penat lah sebenarnya Jason. Beli makanan, beli minuman dekat bazar Ramadan ni tak capai expectation. Contohnya beli roti john daging tapi penuh dengan sayur dan telur saja. Dagingnya tak tahulah kat mana. Sama lah juga macam beli kari pap. Main lagi sebelum beli cakap dalam tu isi kentang, isi sardin. Tapi bila berbuka, penuh dengan udara saja. Padahal saya bayar tu untuk kentang dan sardin, bukan udara. Pandangkan awak ni tak berpuasa Jason. Awak kalau boleh pergilah bazar-bazar Ramadan hari KL ni. Tak, tolonglah beli dan rasalah dulu untuk kami-kami yang berpuasa ni. Lepas tu buatlah review sikit supaya kita tahu kedai mana yang kita patut pergi, gerai mana yang tak patut pergi. Pada peniaga-peniaga bazar yang suka menipu orang yang beli kat dia, elok awak ni berbuka je lah sejak daripada azan subuh tu. Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini kita akan membahas tentang Hari Raya Idul Fitri semakin dekat. Beberapa hari lagi, bulan suci Ramadan akan segera berakhir dan umat muslim bersiap menyambut lebaran dengan penuh kebahagiaan. Di berbagai negara, di Malaysia, suasana Ramadan biasanya semakin meriah dengan hadirnya bazar Ramadan yang menjual berbagai hidangan untuk berbuka puasa. Namun, meskipun menjelang lebaran, masih banyak warganet di Malaysia justru mengeluhkan kualitas makanan di bazar Ramadan. Keluhan tersebut membanjiri media sosial, mulai dari soal harga yang dianggap terlalu mahal hingga kualitas makanan yang dinilai tidak sebanding dengan harganya. Beberapa pembeli mengaku merasa tertipu ketika membeli makanan yang diiklankan berisi daging atau bahan tertentu. Tetapi setelah dibuka dan dimakan ternyata isinya sangat sedikit, bahkan ada yang hanya berisi angin. Hal ini membuat banyak orang merasa kecewa karena makanan yang dibeli tidak sesuai dengan ekspektasi. Selain itu, tidak sedikit pula yang mengeluhkan rasa makanan yang kurang enak. Akibatnya, sebagian makanan yang dibeli akhirnya tidak dimakan dan berakhir di tempat sampah. Kondisi ini tentu sangat disayangkan, terutama di bulan Ramadan yang identik dengan nilai kesederhanaan dan menghindari pemborosan. Rata-rata warganet yang menyampaikan keluhan juga memberikan satu pesan yang cukup menohok kepada para penjual di bazar. Mereka mengatakan, jika makananmu hanya dipuji oleh suamimu saja, jangan coba-coba berjualan di bazar. Ungkapan tersebut menjadi sindiran bagi sebagian penjual yang dianggap menjadi koki dadakan demi mengambil peluang berjualan di bazar Ramadan. Menurut warganet, banyak orang membuka lapak tanpa benar-benar memastikan kualitas rasa dan standar makanan yang dijual. Pembeli tentu akan merasa dirugikan karena merasa ditipu. Warganet berharap para penjual lebih memperhatikan kualitas rasa, porsi, dan kejujuran dalam menjual makanan agar bazar Ramadan kembali menjadi tempat yang menyenangkan untuk berburu hidangan berbuka puasa. Hello. Aku tak kira lah kau Melayu ke Cina ke India ke foreigner ke, tapi buat masa bulan sekarang ni orang Melayu je lah, ya. Engkau dah tahu bulan-bulan mulia ni aku ni tak nak menjerit, ya. Bulan-bulan mulia ni aku tak nak menjerit, ya. Kau kalau dah tahu berniaga tu, ya, sempena bulan-bulan suci ni, ya, berniaga elok-elok, ya. Harga makanan kau tu dah keluar sikit suara aku ni. Harga makanan kau tu adalah harga-harga Fir'aun. Fir'aun tengok pun harga tu pun boleh mati sikit jantung orang tua tu. Lepas tu bila balik-balik rumah makan, kuih rasa apa, macam nak rontok je kat muka kau. Kau jangan sampai aku pergi petrol station, aku beli 1 kilo minyak, aku cuah je depan kedai kau, patut aku beras selalu. Cuah api kat situ. Semua peniaga dekat bazar Ramadan ni, korang tak rasa bersalah ke korang jual makanan-makanan yang boleh cakap tak sedap ataupun tak memuaskan pelanggan? Korang kalau nak tahu, hari ni aku berbuka nasi lemak ayam goreng, which is sounds nasi lemak pandan. You know what I mean? Sedapnya bunyi. And then beli apa?
roti john daging. Sedapnya. You know, sedap gila. But turns out, like the picture that I show you guys, I got scammed with my roti john. There's no daging that I see. Lepas tu nasi lemak tu pula, the sambal is so sweet and salty. I had a bad iftar, but you know what, guys? Hey, food is food. Alhamdulillah. But I feel like, I don't know lah. I feel like kan, semua peniaga dekat Bazar Ramadan ni, korang tak rasa bersalah ke korang jual makanan-makanan yang boleh cakap tak sedap ataupun tak memuaskan pelanggan? Sebab apa? Bazar Ramadan orang bukan boleh rasa time tu juga, kan? So people have that, at least benda tu cover. Orang tak boleh rasa time tu, kan? Macam roti john tak ada inti, makanan tak sedap ke apa ke. Korang tak rasa bersalah ke? Korang tak rasa berdosa ke? Sebab orang bayar, kan? Orang bayar benda tu, menggunakan duit yang diorang dah kerja, kan, you know what I mean? Diorang nak berbuka puasa dengan family, dah excited dengan family. Tiba-tiba dah bayar mahal-mahal, dah beli ni, tiba-tiba dapat benda yang lain, dapat benda yang, you know, dapat benda yang bukan diorang expected. So I don't know, nak kata macam mana nak control pun bukan boleh control pun, you know what I mean? Susah nak control, right? But I feel like as a peniaga, please lah, tepuk dada tanya selera lah, you know what I mean? Sebelum korang niaga tu, tak ada ke korang macam bagi jiran sebelah rasa ke, ataupun kawan-kawan rasa, korang okey tak aku punya roti john? Korang rasa okey tak roti john? Bagilah yang kawan tu pun bagilah honest opinion. Jangan member baru buat belajar roti john, dia bagi roti telur dengan mayonnaise dengan sayur, kau cakap, oi, fire roti john kau ni, Mat. Kau kena niaga bazar tahun ni, Mat. Kau kena niaga bazar Ramadan tahun ni, Mat. Sumpah kau kena tu. Jangan macam tu, kan? Kena be honest. Cakap macam, oi, roti john kau ni kosong tu. Kau kena faham, you know what I mean? Kalau video ni akan menyinggung hati peniaga dekat food festival, I minta maaf. Tetapi sebagai consumer, sebagai orang yang membeli, I pun beli pakai duit. I tak tahu kenapa, tapi kebanyakan food festival yang I pergi mesti overpriced. Dah lah overpriced, lepas tu rasa tak semegah, tak sedap. Maksudnya tak sedap lah. Memang betul tekak semua lain-lain, tapi kalau you rasa you masak tak sedap, jangan berniaga. Sebab dah lah overpriced, lepas tu kita orang bayar, lepas tu tak sedap, sakit hati. I mean, macam mana tak sakit hati? 7 gerai yang I pergi, satu makanan pun tak sedap. I mean, kalau I seorang je, okay lah, boleh cakap I fasih lah. Tapi kawan I pun cakap benda yang sama, macam mana? Namanya adalah food festival, bukannya overpriced festival. Festival orang rasa happy-happy, macam tak happy sangat. Bukanlah masuk I semua peniaga masak tak sedap, tapi kalau you dah tahu you masak tak sedap, jangan berniaga.